kosong balik lagi. Asal kosong rambut baru ni. Mana ada rambut lama tu? Sebab aku macam tak ada duitnya. Bila tu kata nak pergi sini, terpaling tak follow perempuan kan. Aku tak cerita pun. Abang lupa baru dah tak sampai. Aku dah lama tak buat. Borak pergi Bali hari kisah. Dah kisah. Jumlah kita dua tak? Kita dua pakai bra je, pakai fender kat tepi pantai. Tak ada lagi. Jangan jadi murah. Bila aku penat dah kena hina. Yang masuk ni sebenarnya skandal XX skandal dia. Yang masuk dia sebenarnya dia migraine lah macam ni. Kalau yang Siti stage kalau siapa special siapa special aja lah bodoh. Bodoh lah aku badan migraine pula. Ya, cantik-cantik juga sekarang dia. Yo, cantik. Bodoh lagi. Cantik-cantik ke sekarang dia. Tahu lah yang mana paling sayang. Senyap. Baru pedian dia. Mungkin cium baru hilang lah. Tapi semacam dia. Sakit burit ni. Itu diam dia. Asal dia dah tak cari ke? Siapa Abang Askar tu? Itu lelaki. Kita kan cari yang handsome tu nombor 2 lah. Hitam juga. Hitam lah. Nombor 1 ni berduit lah sikit. Cari yang kaya. Ya tu. Cari yang kaya. Okay, mindset sekarang cari yang kaya. Tak handsome tak apa, jadi kaya. Macam babi ke dia sebut-sebut kat nama. Dia sebut-sebut kat nama. Macam tak ni yang kaya selalu. Ya, yang kaya selalu royal. Mana-mana tu dia cek dia. Gila siapa nak cek. I dapat yang kaya terus ajak kau. Yang tu ke? Dia teman kat hospital tu ke? Bila aku ni macam tahu je pasal lekor ke. Macam oh God. Siapa nak benda lah cek balik. Apa tahu ada macam ada dengar itu suara lah. Tak apalah. Aku macam selama aku relax, aku sekali dapat bunga. Itu pun time birthday. Itu pun akan diungkit sampailah aku ke hujung nyawa nanti.
So sekarang ni potong apa pula lepas ni tangan ke. Aku tak pernah lah tarik-tarik tangan ni. Aku nak ni lah, aku nak tindik hidung baik, telinga buat dah. Aku nak tindik telinga atas ni tak. Sekarang ni please lah cari yang kayu. Gitu. Nak cari yang kayu dengan ni. Kau kenapa? Ya tak nangis bodoh daya. Mata aku tak tahu lah asal bengkak ni. Tadi pun masak ewa tadi. Tak tahu lah penat lah mana. Isya laki tadi. Tak tahu lah mana. Daya, mana baby? Aku nak jumpa dia tu. Jangan besar lagi. Nak balik, aku tak balik tu Daya. Kau bawa lah, kau bawa ke sini. Kau bawa ke Jakarta. Tolong lah bawa. Tak dia tu. Tindik lidah lah sedap tu. Tak sedap pun dia sakit. Tak tahu sakit tak. Kes ni bodoh lah jam bukan lah. Kes ni aja bukan lah. Tak baik lah kes. Kes malam tak goyang malam ni. Aktif buat TikTok. Nak bawa ke sana pula. Gila. Sekali honeymoon. Awak dengan apa lah nama dia sama. Awak dengan Harik pergilah. Honeymoon. Saya jaga baby. Boleh tak? Astaghfirullahaladzim. Goyang mana? Goyang mana Habis goyang tak jajak. Takut jumpa dia lagi pergi itu. Banyak tempat ni. Boom. BBI lah ada. Kan ada goyang dengan dia. Betul. Dah pernah. Dah pernah. Tak jadilah itu. Tak jadi. Tak nak Masyam apa? Ini kayu kalau mana kau tahu dia Dayang. Tak best lah ada mati-mati dalam. Cis ni tahu je masa-masa ni. Cis pernah bau ke? Masa dia dengan Siti hari tu wangi. Satu kereta boleh bau apa adik dia. Wih, takutlah live ni. Asal tak tahu pula. Kita kan pernah sekali, tapi tak pernah masuk sekali Dayang. Amboi. Takut ni kan. Takut babi live aku dia. Aduh, meneruk sangat ni. Teruk sangat ni. Aku tak tahu lah kita buat apa ni. Aku dah malam-malam ni dia tu. Seram malam ni. Semua ada dendam ni. Semua pagi-pagi. Semua ada dendam ni. Kat luar pun dah kayu. Bila? Kat luar pun dah kayu. Aku kayu Aku kayu ke dia? Kayu ke aku yang kayu? Kedua-dua yang kayu. Tapi tak pernah masuk sekali lah benda dia. Dia tak ada buat conflict ke? Ada. Cuma dah tak tahu dah apa nama conflict dia. Kantor ni pernah lagi. Taklah, tak pernah lah benda tu. Aku kan budak ni masjid, lupakan celah tak baik, ingat makan tu ayah tu. Syok hari ni mana ada. Bodoh dah ni. Tapi tak pernah yang pernah Dayang perempuan mana gitu dah masjid. Kau kan solat sebelah aku. Takkan kau lupa.
Kan pergi tu. Okay, aku besok boleh keluarkan duit ni. Tiba. Solat apa bertiga. Santai lah. Kata ayah baju kita tu dia tak pernah pergi kan? Aku pernah pergi. Member crush kau tu je kau dah banyak kali dengan aku. Bahagia tu. Betul. Apa lagi? Apa lagi sini? Dah habis tak kahwin. Nak kahwin. Aku malu dah cakap Indonesia. Aku cakap Indonesia je. Baiklah, kiss pun dah keluar, daging pun dah keluar. Dia tak ada benda nak borak. Betul lah. Bukan nangis. Kak je besok keluar kak. Kak ini keluar yang besok ya. Kita girls time. Healing sampai hilang. Saya nak kerja. Cuti lah satu hari cuti tak ada boleh kak. Bos dah balik tampil. Mana bisa ke sayang bos. Alah, Kak Tia bagi minta lah. Kejap lah. Kejap lah satu hari je. Hujan ke sana tak? Tak hujan. Dah dapat dah Jisoo. Tapi besok nak interview ke padel. So kalau dapat padel macam nak ambil padel. Dapat padel lagi best kan. So ada soalan-soalan. Sekali mata. Bayar.